set tu, saya suka macam bagi vibe tanpa saya cakap, sampai kita bercakap kan. Saya bagi vibe dekat the whole team. Jom kita buat bagus-bagus. Jom kita buat bagus-bagus. Kasih semangat. Semangat. You rasa mereka ada apa harapan yang boleh di dalam industri untuk kita menjadikan dia seperti hero, ikon yang berjaya di industri? Ada harapan? Ada. So, saya nampak ada pelakon-pelakon baru yang acting zaman saya dengan acting yang sekarang ni, dia ada lain sikit. Dia ada lain sedikit. Apa bezanya? Lebih relax tu. Dia punya lagi relax. So benda tu budak-budak sekarang ada benda tu. Saya perasan benda tu. Dan benda tu bagus. Cuma kita tak tahu dia orang tahu ke tak. Dia orang tahu tak dia orang ada benda tu. Dia orang tahu, dia orang sedar tak benda tu. So setengah orang dia orang tak sedar. So nak bagi dia orang sedar supaya dia orang tahu itu kelebihan tu, bukan kekurangan. Itu kelebihan dia orang yang dia orang kena pegang. So saya nampak benda tu, saya perasan bila saya kerja dengan pelakon-pelakon baru ataupun kelas, dekat dalam kelas, ada beberapa yang bagi pendekatan dalam acting yang sedikit lain, sedikit sedikit lain. So benda tu saya macam it's a good thing. Tapi rasa mereka punya attitude dengan you punya mungkin waktu you dibangun, termasuk Sam ke dia orang, I think disiplin sangat. Disiplin Yang kedua, disiplin saya tak tahu cakap macam mana. Itulah yang menghalang mereka menjadikan satu ikon kejaya di dalam industri pelakonan kita. Kita bagus macam mana pun, kita berilmu macam mana pun, kalau kita tak ada disiplin, kita cantik ke, kita handsome ke, kita berbakat besar ke, berilmu ke, tak ada disiplin. Dia sekarang cepat timbul, dia tenggelam cepat. Dulu dia timbul, dia tak tahan lama. Bukan dulu lah, tak lama pun lah. You punya time sampai sekarang I think more than 10 over year, right? Yeah. Dia still boleh relevant masih lagi. Tapi sekarang dia tak boleh tahan lama. Maksudnya dia stop kejap je hilang. Kalau you di atas tinggi, you mau jatuh susah. You jatuh sikit pun still di atas. Betul. Dia punya professional, dia punya cara-cara lead, dia punya kelakonan sangat orang ingat dan rasa dia boleh kekal lama. Benda tu Mr. David, selain daripada acting kita, macam Mr. David cakap lah, acting, selain acting yang macam how kita deliver, how kita bawa diri kita kat set, macam mana kita memudahkan kerja orang dekat set. Sebab kerja production ni bukan kerja kita seorang-seorang, kita kerja teamwork. So kita bekerja dengan pelakon lain, kita bekerja dengan director, dengan kamera, dengan the whole team. Kita kerja dengan skrip, dengan naskah, dengan rasa kita sendiri, dengan imajinasi kita sendiri, dengan set, macam kita play diri kita, watak tu dekat set. So benda tu bukan kerja seorang-seorang, benda tu kerja teamwork. So kalau kita ada masalah nak bekerja dengan orang, ataupun kita ada masalah dengan time, kita problem. Saya jarang dapat bekerja dengan pelakon-pelakon generasi sekarang. Belum ada waktu. Sebab you belum start lagi. Nanti baru tahu. Orang kata muntah darah, tahu tak? Saya belum start lagi. Tapi yalah, you kena telan. You mau tegur dia, nanti besok dia lagi tak datang. Tapi kita sebenarnya kita kena ada rasa seronok dekat set tu. Setiap projek macam saya apa yang saya pegang dulu, sampai sekarang saya pegang, setiap projek yang saya buat is not just another job, it's my project. Maksudnya bukan kerja saya seorang-seorang, jom, this our project, kita buat sama-sama. Saya ada semangat itu. Until now saya ada semangat. There is a very good attitude in you punya mind and in your life. That's why orang sangat respect you dan sangat suka bekerja sama dengan you. Tapi kalau sekarang young generation, boleh ini satu pelajaran dengan you, I percaya akan lagi banyak hero berjaya. Betul. Masalahnya dia dah sikit hero, dia sudah dan dah tak tahu asal unsur mereka. Saya suka buat macam ni. Saya kalau pergi set tu, saya suka macam bagi vibe tanpa saya cakap, sampai kita bercakap kan. Saya bagi vibe dekat the whole team. Jom kita buat bagus-bagus. Jom kita buat bagus-bagus. Kasih semangat. Semangat. Maksudnya kita tanpa kita cakap pun sebenarnya kita boleh bagi aura tu, kita boleh bagi that semangat dekat semua orang. Itu yang kurang sekarang ni. Itu yang kurang. So that's why I kata you mesti mau come back.
untuk bagi itu semangat bagi young generation. Seronok kan. Ini kerja kita. Satu pelajaran. Betul. Itu punya, bukan satu orang punya. Bukan satu orang punya. Sebab banyak sekarang ialah itu orang yang boleh timbul. Sebab kalau TV station, dia pilih dia. Betul. Dia pilih handsome, dia pilih dia punya popularity Itu tak on the apa. media social. Tak apa Dan maksudnya. dia sudah ingat, dia sudah besar. Dia sebagai sepatutnya Mr. David, kalau misalnya okey, itu peluang kan. TV station pilih dia sebab dia handsome, TV station pilih sebab dia punya populariti dia dekat media sosial. Itu rezeki awak dan peluang awak. Awak sebagai pemain dalam industri, awak pelakon, let's say awak pelakon lah, kita pelakon, itu bila kita dapat peluang, kita sia-siakan ke tak? Kita grab betul-betul lah. Kita Mereka pegang sebab betul-betul. dia terlalu mudah untuk naik, tau tak? Dia bukanlah you ialah berjuang dari bawah naiknya. It's a different, tau tak? So you sangat appreciate itu kejayaan you, tau. Kena appreciate. Kena appreciate. Ini ialah tiba-tiba dah naik. TV station nampak dia popular, nampak dia handsome, follower banyak. Okay, mau jadi hero. Senang aja kan? Tak payah melalui banyak audition ke ini ke, itu banyak ke. pelajaran Kena lagi, reject. pengalaman lagi banyak, dia akan lagi faham, lagi sedar kan. So inilah yang saya kata sangat susah untuk sekarang generasi baru, walaupun mereka lebih dari segi saya kata on the education side, on the faham teknikal, mereka belajar cepat. Betul. Tetapi kelemahan ialah terlampau cepat. How nak bawa diri tu. Dan dia tak fikir orang lain. How nak bekerja dengan orang ni kan. Kita bukan bekerja dengan mesin, kita bekerja dengan orang. Semua orang ada dia punya mindset masing-masing. So kita kena setkan diri kita bila kita pergi. Macam bila saya pergi set, saya kena letakkan keutamaan dekat skrip, dan saya mengharapkan the whole team sama-sama dekat skrip. Kalau kita tengah bekerja untuk satu scene ataupun satu shot, satu scene lah, kita cerita satu scene tu, jangan cerita the whole thing. So the whole team, the production dia ada kat situ masa tu, kena fikir that scene. Bukan saya seorang, saya pelakon, yes, tapi semua orang bagi tenaga masing-masing untuk saya sebagai pelakon grab that energy untuk carry that character. Termasuk orang yang bagi saya baju, material baju ni pun bagi tenaga untuk saya carry the character. The lighting, the set tu sendiri, bising tak bising dekat set tu, Pelakon tambahan pun berkaitan juga. So benda tu the whole team kena bernafas dengan skrip tu. The whole team kena bernafas dengan scene itu.